Untuk orang Ipoh yang nak makan makanan tengah hari dengan macam-macam jenis lauk kampung yang sedap, inilah tempat dia. Lunch paling meriah makan makanan Salai dekat Ipoh Mall kita. Selamat datang The House of Salai by Nedi. Untuk koma yang tak tahu, kedai ni area Gunung Rapat Ipoh je dan konsep kedai ni ala-ala IKEA. Koma kena ambil troli ni baru letak lauk kat atas tu. Mudah untuk koma dan tak payah tunggu lama. Dekat sini yang famousnya masakan Salai sebab owner berasal daripada negeri Sembilan. Yang bestnya koma boleh suruh staff panaskan lauk balik. Untuk pilihan lauk awak boleh khabar dekat sini macam-macam jenis lauk pauk ada. Nak makan yang bakar-bakar dekat sini macam-macam pilihan ada. Kau mau pilih lah mana yang berkenan. Yang pastinya kalau kau mau datang sini mesti kau mau rambang mata sebab lauk kat sini banyak dan senangnya dekat sini sebab setiap lauk ada tanda harga. So senanglah nak pilih ikut bajet kau mau. Ada juga ruangan pemanis mulut macam biskut timbang, jajan-jajan dengan dessert table. Untuk suasana makan kat sini pula ruang dia sangat lapang. Tu tenang, sesuai lah kalau kamu nak bawa family ke, member office ke, ramai-ramai datang pun okey je. Untuk rasa lauk pauk dekat sini, pada awak rasa dia sedap, rasa macam orang-orang lama yang masak. Untuk rasa masakan Salai pula dekat sini, rasa Salai dia kuat tapi balance dengan rasa lemak-lemak tu. Jadi pada koma yang nak cari pot makan tengah hari dengan macam-macam pilihan lauk, suasana yang tenang, lapang, cepat, parking pun koma boleh datang dekat sini. House of Salai by Nedi.